roh mereka akan dibawa ke satu tempat. Tempat itu ulama kata perkumpulan roh yang beriman kepada Allah. Sebab itulah saya baca hadis Nabi, apabila satu roh telah pun selesai dihisap, telah pun selesai disoal jawab oleh Munkar dan Nakir, mereka masuk ke alam roh. Apabila mereka masuk ke alam roh, perkara pertama yang berlaku kepada mereka, roh-roh yang lain yang dah lama mati, yang duduk dalam tu, bila mana tengok sahaja kita, mereka akan datang kepada kita. Siapa yang datang kepada kita? Ahli keluarga yang terdekat. Siapa yang datang kepada kita? Jiran yang terdekat. Siapa yang datang kepada kita? Kawan-kawan yang terdekat. Meaning, yang datang kepada kita adalah orang yang mengenali kita. Orang yang tak kenal tak akan datang. Seorang kenal kita akan datang kepada kita. Apakah soalan pertama yang dia tanya, cikgu? Cikgu tahu apa soalan pertama yang mereka tanya? Allah. Soalan pertama yang mereka tanya kepada kita yang baru saja mati, bagaimana nasib anak-anakku di rumah? Oh, subhanallah. Jiran akan datang bertemu dengan kita. Wahai fulan, bagaimana anak aku di rumah? Adakah mereka masih lagi beriman kepada Allah? Adakah mereka solat? Adakah mereka puasa? Adakah mereka taat kepada Allah? Mak saudara kita tanya kepada kita, macam mana sepupu kamu di rumah? Adakah mereka beranak pinak? Bagaimana mereka? Setiap seorang tanya soalan bertubi-tubi. Dalam masa yang sama datang satu roh yang menyatakan kepada orang yang duk tanya ni, sabar, jangan push, jangan paksa, bagi dia rehat, kerana perjalanan ini sangatlah penat dan hari ini tubuh badan dia terlalu penat. Kerana cikgu, perjalanan kita ni, kita tak bincang lagi perjalanan roh daripada alam dunia berpindah ke alam barzah. Kerana kita berjalan daripada roh, daripada alam dunia keluar ke alam roh, kita akan berjalan ke langit-langit Allah. Daripada langit Allah kita akan turun balik. Daripada turun balik, duduk dalam kubur, disoal dalam kubur, lepas tu baru masuk ke tempat perkumpulan roh yang beriman. So perjalanan kita penat dan kita mengalami sakaratul maut, sakit.